Pernah tak terfikir macam mana rupa jalan raya 100 tahun dulu? Dengan footage yang telah diwarnakan, inilah New York pada tahun 1911. Walaupun ketika itu populasinya sudah besar iaitu 9 juta, hari ini dah meningkat lebih 2 kali ganda iaitu 20.4 juta. Dan siapa sangka hanya 3 tahun selepas ni Perang Dunia Pertama akan bermula. Sekarang kita ke Denmark 125 tahun lalu. Setiap individu dalam video ni hanya tinggal kenangan. Ini pula jalan raya di London pada tahun 1920. Jalannya nampak bersih. Seterusnya Beijing pada tahun 1930-an. Penduduknya ketika itu kurang dari 1 juta orang. Hari ini Beijing ada lebih 21 juta penduduk. Malaysia dan Indonesia pun saya tak lupa. Walaupun tak banyak footage yang telah diwarnakan, inilah Kuala Lumpur pada tahun 1920-an. Sebuah bandar kecil dengan sekitar 80,000 orang, dan hari ini Kuala Lumpur mempunyai lebih 2 juta orang. Dan akhirnya inilah rakaman Jakarta pada tahun 1910 atau dulu lebih dikenali sebagai Batavia. Bayangkan 100 tahun akan datang agaknya apa rupa jalan raya kita.